Jom kita try menjala tang ni dulu. Tengok ada ke tak ada. Buat apa orang? Pak kayu. Nah, tak ada jenggo. Jenggo karat. Nguruk nangkap. Wih tu. Anak seluar lari. Ada ikan besar kat bawah ni. Try tengok. First drop lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Adakah tak ada? Banyak bawa masuk. Wih. Tak nendang pun. Baru? Ikan apa? Oh, jenggo. Alhamdulillah rezeki mulut masin bang. Jenggo betul. Rezeki pertama weh jenggo. Woi, jenggo. Tak apa besar boleh ah. Tino. Alhamdulillah. Bodoh kata. Jenggo no naik betul. Sama kita Awang, Hafi dengan Mak Jim tengah casting. Dengan jenggo. Awang. Padu. Ya surut sikit. Aku nak pergi depan tu. Depan tu ada gelai. Terus. Long ayak ni tengok. Bismillah. Allah. Sekejap. Tak butak boh kat sisiak. Tahu. Oi. Woi ada. Woi. Tilapia. Ya. Nama? Ni punya bot tak sama kan? Jim. Ah. Kan? Oh. Jalan sebelah lah. Pusing tak cabut. Oh. Hui. Bismillah. Allah. Biar so gegak pun. Bukan tak? Oi, tahu. Tu, di ujung rawa. Ikan paru. Allah dapat kebo. Ikan paru tak lampam. Pas sana sikit. Dapat kebo dengan lampam. Koboi. Oboi we. Salah pula. Tak sama dia kena cakap dekat. Dia macam lapam. Sepak. Ha, dia dekat tu. RM50 kalau masuk. Allah. Spot lama. Spot belida ni. Try tengok. Nak tahu ada lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mai pergi ikan apa pun? Tu dia. Kembang fullnya lagi. Weh ada. Asal gegak ni. Beli dah. Kenapa? Aku beli tau. Bulan bah. Beli dah yang masuk tau. Tak gegak pun. Ada bulan kot. Oh tu. Ada lagi. Ada bulan kot. Allah sangkut tanpa. Kerak-kerak. Mana dia? Pada ada. Kapur.
Wan. Asyik lah. Ni mak haji mah. Ni tak jumpa Wan. Ni. 3 ton dalam ni. Dalam bidang pancing ni. Tu. Hijau baru. Jom, bola tank. Hai. Bola tank. Okay kan, kami dah balik dah. Ni dah hasil tak banyak kan bagi ni. Berapa ekor? 4 ekor saja. Spesies lain-lain. Wan ada. Tilapia. Udang. Dengan teroboi. Alhamdulillah. Boleh apa nak goreng. Tu. Awang siap mandi lah. Okey kan, petang ni nak sambung menjala lagi. Sebabkan pagi tadi dapat 4 ekor saja. Kita menjala ni spot pagi tadi, spot udang. Kau ada udang lagi. Kalau ada udang lagi memang padu lah spot ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, apa hal tali terbelit lah ni. Siapa tali ni? Basah lah ni. Nak tau. Wah, dah. Macam ada. Apa batu? Aduh, tak ada. Ada. Udang. Alhamdulillah geng. Udang lagi. Spot sama. Spot sama udang ni. Pagi tadi kena. Petang kena. Oh. Wih. Tak berok ni. Speed tak ada. Rezeki ni. Mati ke udang ni? Bekas kena dah apa? Ingat tak ada? Hidup ni. Wih, spot udang nak. Try lah. 2 ekor je udang. Aku ingat 3 ekor lah. Ni 3 ekor lagi. Ada speed sebelah. Perbelawan pun ni. Tadi tak ada speed. 2 ekor. Saya lebih kurang. Oh ni speed dia. Tak perasan kita 2 ekor. Wih, sekali tembak 2 ekor udang. Jalan sekali lagi kan. Tadi ingat tak ada. Tadi tengok sampai 2 ekor. Dia duduk lepok tadi ni. Pagi sekok, petang 2. Dia buat Maggi mana ni? Try kali lagi. Bismillah. Walaupun sangkut tadi. Bawah ni ada batu. Tarik asal macam ada ikan tau. Rupanya ada udang. Tengok ada lagi bawah. Ada. Ada. Kalau ikan ada udang jadi lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mai biar wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tengok pemandangan dulu geng. Tu. Burung joy. Kita try kat spot ni pula. Banyak tau. Lepas ayak ni.
Tak ada ikan dah. Duk nak cari. Ekor tak kena je. Tak ada rezeki ni. Nak tengok kat ayat nerah ni. Tadi duk main-main ke? Bismillah. Oh. Ni kena out. Okay. Tak ada yang menendang. Wah, ada. Tak lapis. Alhamdulillah akhirnya. Tak kumpa ikan. Jenah nak dapat tekok. Jadi dah. Kita terjun pula. Alhamdulillah ada juga. Jenah pusing. Rezeki. Okey kan, aku dah balik dah. Dah ke 7 dah. Petang ni dapat 3 ekor je kan. Pagi tadi boleh 4 ekor. Tapi petang ni udang 2 ekor. Tu. Alhamdulillah. Serentak dapat. Hidup ni. Ikan sekok. Tak lapis. Apa? Alhamdulillah rezeki. Tak apa ada ikan ni kan. Aku dah pusing mata tadi. Denah nak boleh pun. Wah, tu saja rezeki dah. Okey, boleh apa nak buat Maggi dalam ni. Capang pagi tadi 3 ekor. Mantap. Okey, malam ni nak buat Maggi udang. Tomeh dulu. Tomeh bawang dengan serai. Perencah. Tambah ayam. Bubur sos. Toyu sikit. Buah udang 3 ekor. Bismillah. Okay, udang dah masak, kita bubuh Maggi bosak. Bismillah. Besar lah ya. Untuk makan yang masak dia. Bismillah. Oh. Panas.